Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tentang analisis fundamental saham, iaitu kaedah untuk menilai nilai sebenar sesuatu syarikat berdasarkan data keuangan dan faktor ekonomi. Analisis fundamental amat penting bagi pelabur yang ingin membuat keputusan pelaburan yang bijak dan berasaskan maklumat sebenar, bukan sekadar mengikut pergerakan harga jangka pendek. Analisis fundamental ialah satu kaedah untuk menentukan sama ada sesuatu saham mahal atau murah berbanding nilai sebenarnya. Ia dilakukan dengan menilai prestasi keuangan syarikat, kekuatan perniagaan dan faktor ekonomi yang mempengaruhi operasi syarikat tersebut. Secara ringkas, analisis fundamental melihat kepada syarikat di sebalik saham, manakala analisis teknikal melihat kepada carta harga. Jika anda seorang pelabur jangka panjang, analisis fundamental adalah asas yang penting untuk memastikan anda melabur dalam saham syarikat yang kukuh dan berpotensi berkembang. Bahagian pertama ialah data keuangan syarikat. Pelabur perlu meneliti laporan keuangan utama seperti penyata pendapatan, iaitu income statement, yang menunjukkan jualan dan keuntungan syarikat. Kunci kira-kira atau balance sheet yang menggambarkan aset, liability dan equity. Dan akhir sekali ialah penyata aliran tunai, iaitu cash flow statement, menunjukkan aliran masuk dan keluar wang tunai. Melalui laporan ini, kita boleh menilai sama ada syarikat benar-benar menjana keuntungan atau hanya berkembang di atas hutang. Komponen kedua ialah nisbah keuangan, iaitu cara cepat untuk menilai kesihatan sesuatu syarikat. Antara nisbah yang sering digunakan ialah pertama, price to earning ratio atau PE ratio, yang menunjukkan berapa banyak pelabur sanggup bayar untuk setiap ringgit keuntungan. PE yang rendah biasanya lebih menarik. Kedua ialah return on equity atau ROE, yang mengukur kecekapan syarikat menghasilkan keuntungan daripada modal pemegang saham. Dan akhir sekali ialah debt to equity ratio atau D/E, yang menunjukkan sejauh mana syarikat bergantung kepada hutang. Nisbah rendah menandakan syarikat lebih stabil. Dengan memahami nisbah-nisbah ini, pelabur boleh membandingkan dua syarikat dalam industri yang sama dengan lebih objektif. Seterusnya, kita perlu melihat kepada faktor ekonomi dan industri. Contohnya, dalam keadaan ekonomi perlahan atau kadar faedah meningkat, keuntungan syarikat mungkin terjejas. Pelabur juga perlu memahami kedudukan syarikat dalam industrinya. Adakah syarikat itu peneraju pasaran atau hanya pesaing kecil? Dasar kerajaan, trend teknologi dan permintaan pasaran juga boleh memberi kesan besar terhadap prestasi saham. Akhir sekali, kualiti pengurusan dan rancangan masa depan syarikat juga amat penting. Syarikat dengan pengurusan yang berpengalaman dan berwawasan biasanya mampu mengekalkan pertumbuhan jangka masa panjang. Lihat juga sama ada syarikat mempunyai inovasi baru, rancangan pengembangan ke pasaran lain atau strategi pengurusan kos yang sangat berkesan. Sebagai contoh yang mudah, kita lihat syarikat ABC Berhad. Dalam laporan tahunannya, ABC Berhad mencatatkan peningkatan pendapatan sebanyak 15% setiap tahun dengan keuntungan bersih yang stabil dan ROE 20%. Nisbah hutang kepada equity-nya juga rendah, iaitu hanya 0.3, yang menunjukkan syarikat tidak terlalu bergantung kepada pinjaman. Dengan asas yang kukuh seperti ini, pelabur boleh menilai bahawa saham ABC mungkin mempunyai potensi pertumbuhan jangka panjang dan sesuai untuk dimasukkan ke dalam portfolio pelaburan. Kesimpulannya, analisis fundamental membantu kita memahami nilai sebenar sesuatu syarikat sebelum membuat keputusan pelaburan. Dengan menilai laporan keuangan, nisbah utama, faktor ekonomi dan prospek syarikat, kita boleh menguruskan risiko dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan pulangan yang konsisten. Ingat,
Pelaburan yang bijak dan baik bermula dengan pengetahuan yang kukuh dan analisis yang betul. Jadi teruskan belajar, analisis dan rancang pelaburan anda dengan bijak. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video pendidikan seterusnya dari A-Markets.